Siapa ingat lagi dengan finger spinner ni yang pernah viral suatu ketika dulu. Tapi kali ni bukan finger spinner yang biasa-biasa. Lain macam sikit. Nak tahu? Jom layan video ni sampai habis. So, inilah dia magnetic phone mount yang lain daripada yang lain. Bukan setakat magnetic phone mount sahaja, tapi boleh bertukar menjadi finger spinner. Ajaib kan? So, kalau boring-boring tengah termenung, bolehlah layan finger spinner ni buat release tension, orang kata. Yang menariknya magnetic phone mount ni, dia adjustable. Yang mana korang boleh adjust pelbagai angle untuk standkan phone korang tu nanti. Buat je lah macam mana sekalipun, memang tak ada hal punya. Nak tonggeng handphone ni pun, dia boleh buat. Seperkara yang menarik lagi, dia ada magnetic pada dua bahagian. So, korang boleh lekatkan pada mana-mana permukaan besi macam ni. Nice kan? Nak buat konten pun senang dengan adanya magnetic phone holder ni. Seriously, memang berbaloi untuk korang dapatkan. Bukan biasa-biasa punya magnetic phone holder ni. So, macam biasa, kalau korang berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni. Harga memang berbaloi.